Ini adalah kita punya business flow secara high level, sama ada kita dalam bisnes pembuatan ataupun bisnes trading. Kita akan ada pembelian stok. Daripada stok ini kita akan buat jualan. Untuk menjalankan bisnes kita, kita akan ada membuat pembelanjaan overheads. Dari bisnes aktiviti ini akan terjadinya aset, kita akan ada liabilities untuk menampung bisnes kita, dan daripada aset dan liability ini kita akan ada terjadinya equities, iaitu total asset tolak total liability, kita akan dapat equity. Bila kita dah faham main business flow, kita kena tahu apakah 7 financial discipline yang kita kena ada. Yang pertama, kita kena pastikan duit bisnes kita tak dicampur dengan duit personal. Kalau kita campurkan, kita tak tahu apakah kos sebenarnya bisnes kita. Kedua, kita kena disiplin dalam menguruskan cash flow. Kita akan ada aliran tunai masuk dan aliran tunai keluar. Tunai ini perlu diuruskan supaya kita sentiasa ada cash flow yang sihat. Disiplin yang ketiga, kita kena rekod semua transaction dengan tepat dan lengkap. Yang keempat yang kena uruskan, kita punya liability kita ataupun hutang kita. Hutang dan pinjaman. Kita tidak mahu kita punya status kita akan menggugat kedudukan kita untuk menjalankan bisnes kita. Nah, yang kelima, kita kena review penyata kewangan kita secara berkala. Sebaiknya sebulan sekali. Kalau kita tak review penyata kewangan kita, kita tak tahu sama ada jualan kita menepati bisnes margin yang kita mahukan. Adakah stok yang kita beli ini adalah stok seperti yang kita budget? Adakah kos dia menepati kos yang perlu untuk jualan kita? Adakah overheads kita ini dibelanjakan dengan betul untuk mendapatkan net margin yang kita mahukan? Adakah aset kita sihat? Adakah liabilities kita diuruskan dengan baik? Dan adakah equity kita ini berkembang? Yang keenam yang kita kena praktikkan ialah kita kena bina emergency and growth fund. Sampai masa untuk kita grow bisnes kita ini, kita ada dana untuk support kita punya growth. Kita tidak 100% bergantung kepada pinjaman bank. Yang ketujuh, kita kena ada financial literacy. Ialah celik. Celik kewangan. So kalau kita tidak celik kewangan, mana mungkin kita nak faham untuk kita review penyata kewangan kita? Mana mungkin kita nak tahu apakah prestasi bisnes kita dalam pembelian, daripada pembelian sampailah kepada equities kita. Kita tidak meninggikan risiko perniagaan kita. Kita ada financial literacy di sini, kita boleh jaga uruskan risiko perniagaan kita dengan baik supaya risiko kita lebih rendah berbandingkan situasi di mana kita tidak boleh manage atau uruskan kita punya aktiviti perniagaan kita dengan lebih baik.